Festival Flora Borneo 2025 yang julung kali diadakan di Labuan pada 26 hingga 30 Julai ini bakal menghimpunkan lebih 200,000 jenis pokok bunga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan 50,000 pengunjung disasar hadir ke festival tersebut. Saya juga mengharapkan supaya Perbadanan Labuan terus meningkatkan usaha-usaha untuk kita mencapai hasrat yang kita telah tetapkan untuk program BFF ini. Dan saya yakin bahawa sebenarnya dia bukan saja dapat memberi gambaran tentang Labuan, program pelancongan, produk-produk pelancongan, tetapi akhirnya the spillover effect itu adalah kepada ekonomi tempatan. Festival Flora Borneo akan dianjur secara 2 tahunan berselang-seli dengan Royal Floria Putrajaya.